Siapkan mereka barang-barang dua peti plasmas. Ada minyak angin, antiseptik sleeping gel, hand under, cotton pad, pembasmi kuman, plaster, gunting, dan juga buku panduan plasmas. Seterusnya, saya akan lakukan demonstrasi balutan buka di dahi mangsa. Saya akan letakkan bahagian sudah dilipat di kain ambil ini di dahi mangsa. Bawakan kedua kiri dan kanan di bahagian belakang dan membuat silam. Bawanya ke depan dan membuat ikatan buku sila. Kanan atas kiri, kiri atas kanan. Berikan kekemasan. Di bahagian belakang pula, kita berikan kekemasan dengan hujung balutan ambil ini dalam poket. Kemudian selesai. Sekarang saya akan membuat demonstrasi patah tangan. Jika masih sakit di bahagian tangan kanan, di buku kanan, letak di bahagian kanan mangsa. Satu bawa naik. Di sebelah pun bawa naik. Kemudian yang di belakang, kanan atas kiri, kita membuat ikatan ini dengan menggunakan ikatan buku sila. Kiri atas kanan. Kemudian kemaskan. Kemudian gulung. Oke, sekarang sudah selesai. Seterusnya DRABC. D. Danger, memastikan masih dalam kawasan yang selamat. R. Respon, memastikan masih dalam keadaan yang sedar ataupun tidak. C. A. Error, memastikan saluran pernafasan tidak tersumbat. B. Breathing, memastikan mangsa dalam keadaan yang bernafas dengan cara melihat, mendengar dan merasa. C. Circulation, memastikan nadi mangsa berdenyut ataupun tidak. Jika tidak, lakukan CPR sehingga bantuan kecemasan sampai. Itu sahaja daripada saya.